Anak kita dalam bahaya. Bila lagi kita mahu bertindak? Kes buli, rogol dan pembunuhan pelajar di sekolah bukan lagi kejadian terpencil. Ia cerminan kepada kerosakan nilai dalam masyarakat kita. Dari kes Zara yang maut disyaki dibuli, kepada kes rogol berkumpulan di Melaka dan Kedah, semuanya menunjukkan satu hakikat yang sama. Anak-anak kita kini hidup dalam sistem yang gagal melindungi mereka. Saya menegaskan bahawa masalah ini tidak boleh diselesaikan dengan hukuman semata-mata. Ia menuntut perubahan dasar dan pembinaan semula budaya sekolah yang selamat, hormat dan berperi kemanusiaan. Berikut adalah beberapa cadangan saya. Pendidikan seksual dan emosi wajib di sekolah. Pelajar perlu faham keizinan, hormat diri, empati dan kesan sebenar keganasan. Ini cara mendidik, bukan menakutkan. Latihan khas untuk guru dan kaunselor. Mereka mesti dilatih untuk mengesan tanda-tanda awal buli dan keganasan dan tahu cara bertindak dengan cepat dan beretika. Saluran pelaporan yang selamat. Mangsa mesti ada ruang selamat untuk melapor tanpa takut dihina atau disalahkan. Ini asas kepada accountability. Pemantauan media sosial oleh ibu bapa. Banyak kes buli, keganasan dan seksual bermula secara dalam talian. Ibu bapa perlu sedar apa yang anak lihat, kongsi dan hadapi di ruang digital. Aktiviti selepas sekolah yang sihat. Sukan, kelab bacaan dan e-sukan dengan pengawasan dewasa boleh membentuk disiplin, empati dan rasa kebersamaan dalam kalangan pelajar. Beberapa pertubuhan turut menyokong desaan untuk pembaharuan dasar pendidikan dan perlindungan pelajar-pelajar. Mereka menegaskan bahawa pendidikan seksual dan kesedaran adalah langkah asas bagi membina generasi yang lebih bertanggungjawab dan berempati. Setiap pelajar berhak ke sekolah tanpa trauma. Setiap ibu bapa berhak menghantar anak mereka tanpa cemas. Sudah tiba masanya kita hentikan budaya senyap. Lindungi anak-anak kita.